15 inci tau. Hari ni kita nak review Myvi Advance 1.5. Empat sebab kenapa korang kena beli kereta Myvi 1.5 Advance ni. Jom saya tunjuk. Yang pertama, korang boleh tengok dia dah ada pasal skirting. Korang tak payah nak modify lagi. Design honeycomb ni dah memang cantik. Korang boleh tengok dekat bahagian dalam dia warna silver. Spotlight pula colour warna hitam. Japan 15 inci tau. Lama dah upgrade kepada Android player tau. Cuba korang tengok dekat dalam ni. Untuk reverse camera ada sensor depan dan belakang pun. Korang nak tahu dekat sini pun ada push start button sekali. Korang tahu tak apa function benda ni? Dia dah ada safety feature di mana kalau korang dah nak hampir accident, dia akan auto emergency brake untuk korang. Ataupun bila korang berhenti, lepas tu kereta hadapan dah jalan, dia akan bagi warning beep 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 untuk korang jalan. Kereta ni pun ada dashcam tau. So korang tak payah nak tambah dashcam. Dekat bahagian belakang ni pula dah ada spoiler. Korang boleh tengok, nampak lagi handsome tau kereta ni. Skirting pun ada dekat bahagian bawah. Quality condition like new. Harga dia pun tak mahal sangat. Korang nak dapat harga offer, check sekarang. Okay, so untuk kereta ni kita dah modify banyak. Harga dekat luar sama tapi tak dapat modify macam ni tau.